top 5 perkara yang jangan dibuat bila kita ada anxiety. Kalau anda tengah struggle dengan anxiety, stop dulu. Jangan sibuk nak cari solusi. First kali, elakkan 5 benda ni dulu. Sebab kadang-kadang apa yang kita buat tu sebenarnya buat anxiety jadi makin teruk. Ini adalah top 5 perkara yang jangan dibuat bila kita ada anxiety. 1. Jangan lawan perasaan tu. Kalau rasa cemas, jangan cuba paksa diri suruh terus hilang. Lagi dilawan, lagi kuat dia melawan balik. Tenang, tarik nafas. Bagi ruang untuk rasa tu datang dan pergi sendiri. Jangan terus fikir worst case scenario. Anxiety ni memang suka buat kepala kita reka cerita ngeri yang belum tentu jadi. Jangan layan imajinasi seram tu. Kita kena cepat tangkap minda sendiri sebelum dia lari jauh. Jadi sebelum otak kita ni fikir benda terlalu jauh, tangkap otak kita ni supaya jangan difikir terlalu jauh lagi dah. Stop setakat tu je. Jangan isolate diri. Bila anxiety datang, kita suka sorok diri, diam, tak nak jumpa orang. Tapi sebenarnya berbual dengan orang yang kita percaya boleh bantu reda banyak. Jangan biar diri kesorangan terlalu lama. Pergi kerja, jumpa orang, mengeteh, mengopi. Jangan salahkan diri sendiri. Ramai orang bila kena anxiety, dia rasa macam diri dia lemah atau tak normal. Itu salah. Anxiety bukan tanda kita gagal. Itu tanda kita manusia. Jangan ambil jalan nambing macam binge makan, scroll phone tanpa henti atau layan alkohol, vape dan lain-lain. Nampak macam melegakan tapi sebenarnya tambah parah. Sebab benda tu cuma sementara. Lepas tu anxiety datang balik. Kadang-kadang dia jadi lebih kuat. Anxiety bukan tanda kita lemah atau anda lemah, tapi tanda anda dah terlalu kuat, terlalu lama. Slow down, bagi diri kita ruang untuk rasa dan masa untuk pulih. Healing takes time dan tak apa kalau kita ambil masa.